Rezeki bersama ni, konsep mudah dia ialah kotak makanan. Kotak makanan. Edaran bantuan dalam bentuk barangan keperluan makanan kepada keluarga yang memerlukan dalam lokaliti sasaran. Kumpulan sasaran masyarakat setempat yang memerlukan kekerapan tertakluk keperluan, penganjur, ibu pejabat ataupun ahli bersama. Konsep dia ialah edaran kotak makanan. Macam mana ni dibuat? Baik, kalau di parlimen kadang-kadang kan, kita ni ahli ni, kita sebenarnya tahu je ada orang susah keliling kita. Tahu je. Kita tahu dah dekat lokaliti tu ada 10 keluarga yang kita tahu boleh diberi bantuan. Kita tahu je dekat PPR itu ada rumah yang boleh kita kentuk dan hantar bantuan makanan. Kita tahu. Tapi kadang-kadang kita ni tunggu orang buat. Kita tunggu orang buat. Jadi kita harapkan daripada kancil ini, kita tak tunggu dah. Bila kita dengar je ada keluhan. Sebab kita kan tema kita tadi mengangkat masyarakat, buat kerja secara autentik, organik, natural. Bila kita dengar je, kita boleh salurkan bantuan sebenarnya. Kita nampak ni yang susah ni, bawa motor anak-anak semua ni yang susah. Kita boleh cari dan boleh salurkan bantuan yang kita rasa boleh dibuat. Maka tak perlu tunggu kita buka apps, kita kata kita nak buat rezeki bersama. Dekat mana, berapa rumah, kita create aktiviti. Apa yang kami, ibu pejabat boleh buat? Bila kita tengok saja, ada ahli yang nak buat aktiviti ini, bukan ahli tu yang, kita faham juga ahli nak sediakan 10 kotak makanan dengan satu kotak tu mungkin RM150 kos atau 100, mungkin susah. Tapi percayalah, kalau saya nak buat, ada saja dekat sini yang kaya yang sebenarnya boleh sponsor. Ada saja. Oh, dia ni nak buat kotak makanan, dia dah dapat ke belum? Dah ada sponsor ke belum? Ibu pejabat pertama akan cuba support untuk bagi kos per kotak, dan ibu pejabat juga akan open siapa yang nak sponsor program ni untuk kotak-kotak makanan. So dengan cara tu kita rasa kita dah tak perlu menunggu dah. Dengan syarat ada yang nak memulakan inisiatif itu.